sekolah rendah tak suka math, saya daripada tadika tak suka math. Kan? Dua kejutaan yang berlaku. Satu kejutaan mekanikal automotif dan satu kejutaan awam. Punya matematik itu kita bagi contoh-contoh yang simple dan relatekan dengan kejutaan yang dia ambil dan kehidupan lah. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bersiaran daripada PKB Edukas, Kawe Kecek Demo Dengar. Kita bersiaran langsung daripada Politeknik Kota Baru, Kelantan. Okey, bersama saya moderator hari ini adalah Syikin dan dua orang panel kita jemput khas dari Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Politeknik Kota Baru, iaitu Tuan Haji Syed Saiful Bahri dan juga Tuan Haji Faizal. Boleh ke kita nak bagi nampak santai sikit, kita nak panggil Syed dengan Faizal je? Boleh? Okay, boleh. Okay, since kita pun dah kenal lama, so kita make it simple, nampak fun sikit kan. So kita panggil nama samaran sajalah. Okay, sebelum tu kita berkenalan lah sikit. Okay, berkenalan sikit dengan Syed dengan juga Faizal, merupakan panel khas kita hari ini. Jadi saya tak nak tanya umur Syed dengan Faizal berapa. Cukuplah menceritakan pengalaman kerja, asal mana dan sebagainya. Silakan dulu, kita mulakan dengan Syed. Terima kasih Puan Moderator, Puan Syikin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syed Saiful Bahri bin Syed Salahuddin. Dan saya join dua career, dua bidang. Satu bidang dalam bidang pembinaan construction dan dalam bidang pendidikan. Dan dalam bidang construction saya sebagai jurutera tapak di satu tapak bina lah di Balakong, di Puchong dan di Johor. Dan selama tu kita bekerja dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang pembinaan bangunan dan juga pembinaan jalan raya. Dan seterusnya pada 2003 saya telah join Politeknik Kota Baru. Khasnya Politeknik khasnya dalam Kementerian Pendidikan. Dan ditempatkan di Politeknik Kota Baru selama hampir 22 tahun. Lama. Di Politeknik Kota Baru ditempatkan di dua jabatan, iaitu mula-mula Jabatan Matematik, Sains dan Komputer dan Jabatan Kejuruteraan Awam. Dan sehingga sekarang lah masih berada di Jabatan Kejuruteraan dalam Jabatan Matematik sehingga sekarang. Okey, terima kasih Syed. Okey, kita teruskan dengan Faizal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal bin Ismail. Jadi yang mana sama juga dengan Cik Syed lah. Saya bermula dengan bekerja di luar bidang lah, luar daripada mengajar lah. Sebelum ni saya bekerja di sebuah kilang lah di Selangor, iaitu National Panasonic di kawasan bebas perindustrian Sungai Wei, iaitu mana di situ kawasan tu ada beberapa banyak kilang lah, iaitu kilang Motorola, kilang Western Digital dan banyak lagi lah kilang Jadi yang mana kami itu saya dan Cik Syed lah merupakan alumni Politeknik lah. Macam saya sendiri memang saya alumni Politeknik Kota Baru lah, bermula daripada tahun 96 sampai tahun 99 lah. Okey, itu cara ringkas lah, Okey, hebat-hebat keduanya dan sekarang bertugas sebagai pengajar ataupun pensyarah di Politeknik Kota Baru. Dan boleh saya tanya satu soalan, dua-dua orang Kelantan? Boleh. Ya, kita sama, kita geng set kita jangan pecah. Baiklah, kita sekarang ni topik hari ni yang kita nak kupas adalah berkaitan dengan matematik dalam kejuruteraan. Normalinya kan macam kita selalu dengar kepentingan matematik ni lah. Jadi kita nak ulas sikit, nak kupas sikit hari ni. Jadi kita mulakan dulu, kita tanya sedikit soalan definisi lah ataupun apa yang dikatakan dengan kejuruteraan ni. Syed dulu. Bagus, topik yang cukup berat lah. Berat juga Tapi alhamdulillah saya
dua bidang yang nampak macam berbeza, iaitu satu construction, kejuruteraan, kita panggil kejuruteraan lah, dan satu lagi bidang pendidikan iaitu matematik. Okay, dua bidang nampak macam berbeza, tapi sebenarnya dia adalah sanak saudara, adik-beradik sebenarnya. Isi dan kuku. Dalam kejuruteraan sebenarnya dia melibatkan pengiraan. Tanpa pengiraan tidak ada kejuruteraan. Dalam kejuruteraan kita kena kira design, kena kira reka bentuk. Dalam kejuruteraan juga kita memerlukan satu lukisan. Dan lukisan tu lukisan kejuruteraan tu memerlukan ketepatan. Contohnya nak minta sudut, contohnya nak bina satu gubah, memerlukan geometri. Memerlukan geometri. Banyak lagi dalam kejuruteraan memerlukan matematik sebenarnya. Di mana matematik? Di mana matematik? Orang dek tengok, nampak kalau saya pembinaan, nampak pembinaan betul lah. Tapi di mana matematik? Matematik sebenarnya berada di sebalik kejuruteraan. Banyak dalam kejuruteraan. Contohnya kita nak bina jalan raya. Berapa ketebalan memerlukan, berapa hayat dia memerlukan nombor. Matematik sebenarnya nombor. Tanpa nombor tidak ada kejuruteraan. Betul. Betul lah? Betul. Itulah. Macam mana kata Cik Faizal? Okey, Cik Faizal. Steady je pada Cik Said. Steady sangat. Saya setujulah dengan apa yang Cik Said kata. Saya tambah sikit lah. Sebagai contoh yang paling simple. Kalau kita tengok, kita nak buat rumah kan. Nak buat rumah, mesti ada tiang kan. Betul. Kiri dan kanan. Tiang sebelah kiri dan sebelah kanan mesti sama tinggi. Jadi ukuran dia mesti menggunakan matematik. Matematik ukur. Contohnya tiang sebelah kanan 12 kaki. Jadi kalau tiang sebelah kiri kita buat 11 kaki, jadi dia tak balance. Jadi rumah kita akan sengit. Atau dengan kata lain akan roboh lah. Itulah. Kalau dari segi elektrik pula, dia banyak benda kita kira. Kabel, sebab saya dah lebih dari elektrik, dia punya kabel kita ada pengiraan dia. Kabel yang mana untuk kipas, kabel yang mana untuk aircon, kabel yang mana pula untuk lampu. Dia ada pengiraan dia tu ada lah. Jadi matematik memang tidak boleh dipisahkan dengan kejuruteraan. Betul. Selain daripada tu kan, kita selalu dengar kejuruteraan, tapi masyarakat di Kelantan, especially yang warga-warga yang sudah berusia, diorang tak familiar dengan perkataan kejuruteraan. Orang Kelantan sebut engineer baru kenal. Betul tak? Betul. Engineer. Ngaji ke apa? Ngaji engineer. Engineer. Hebat dia. Sebabnya perkataan engineer tu diorang lebih familiar berbanding kejuruteraan. Jadinya bila kita sebut kejuruteraan mekanikal, ngaji apa tu deh. Tapi boleh tak sikit-sikit sebanyak Said dengan Faizal share dengan kita jenis-jenis kejuruteraan yang ada dalam sistem politeknik kita ni. Mungkin di luar sana ramai yang tak tahu apa bidang-bidang ataupun program yang kita sediakan. Contoh paling dekat di Politeknik Kota Baru lah. Di Politeknik Kota Baru sebenarnya ada kejuruteraan. Saya sendiri dalam kejuruteraan awam. Dalam kejuruteraan awam tu ada lagi bidang-bidang dia. Bukan satu jenis saja. Bukan satu jenis kejuruteraan awam. Contohnya pembinaan, seni bina. Di Kota Baru ada satu lagi, itu ukur bahan. Pun di bawah kejuruteraan awam. Sebenarnya apa itu kejuruteraan awam? Apakah kejuruteraan sebenarnya? Orang takut bunyi kejuruteraan, apa dia kejuruteraan? Kita tak tahu apa kejuruteraan. Sebenarnya apa yang kita tengok dengan mata kasar kita adalah kejuruteraan. Semua kejuruteraan. Untuk mekanikal kita tengok kenderaan yang kita lalu lintas tu, kenderaan, itu adalah kejuruteraan. Apa-apa yang melibatkan satu mekanisme sebenarnya adalah kejuruteraan. Dalam PKB ada kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, macam Cik Faizal dalam kejuruteraan elektrik. Dalam kejuruteraan elektrik ada berapa dah? Ada, kalau tak silap sini ada 3. Mana itu telekomunikasi, kuasa dan teknologi. Kalau tak silap elektronik dan teknologi. Okey. Jadi
kita tak boleh nak pisahkan matematik dan kejuruteraan memang tak boleh nak pisahkan. Macam adik-beradik dan macam isi dengan kuku lah orang kata, isi dengan kuku. Memang kita tak boleh nak pisahkan. Ya, betul. Okey. Pengalaman saya lah bila saya masuk je mengajar, saya memang banyak mengajar kelas matematik lah. Sains ada juga. Tapi rata-rata pelajar saya ni kan, dia kadang-kadang bila kita open soalan umum, dia nak tahu sangat. Puan, kenapa kita orang mesti belajar math? Dia orang tahu, dia orang masuk. Contohnya belajar program otomotif, kan? Ada yang elektrik dan sebagainya. Tapi dia orang masih belum familiar lagi kenapalah kena belajar math. Especially math, engineering matematik 1, engineering matematik 2, semua orang tahu kila subjek juga kan. Jadinya macam mana kita nak bagi dia orang faham yang lebih jelas lagi lah. Kalau tak ada math dalam kejuruteraan, apa akan berlaku agak-agaknya? Boleh? Kan? Okay. Kan? Matematik ni penting lah dalam kejuruteraan sebenarnya. Memang penting lah bukannya sebenar. Okay. Kita cerita tentang apa berlaku lah kalau tak guna math ni. Apa yang akan berlaku. Dalam kejuruteraan ni. Contohnya ada saya satu bawa ni. Apa dia tu? Satu straw lah. Okay. Straw. Okay. Dan ada satu kenderaan. Wah. Satu kenderaan. Okay, hebat. Hebat. Satu kenderaan. Jenis kenderaan jeep. Okay, jeep. Okay. Ambil awak anak saya tadi. Satu kenderaan nak melalui satu jambatan. Kenderaan nak melalui satu jambatan. Kita kat sini dua kejuruteraan yang berlaku. Satu kejuruteraan mekanikal, automotif dan satu kejuruteraan awam. Iaitu pembinaan jalan raya ataupun lebih jambatan bridge. Okay. Dalam infrastruktur. Dalam awam tadi pembinaan infrastruktur. Itu jambatan. Dah detail ni. Okay. Jadi kita nak lalu, kenderaan kita lalu. Berapa banyak kita nak bina benda lah ni? Jambatan tadi. Okay. Berapa banyak kita memerlukan berapa batang straw tadi? Untuk kita tak boleh agak-agak. Betul. Okay, kata rasa-rasa boleh 10 batang. Betul ke? Rasa-rasa sekian batang. Rasa-rasa 5 batang. Tak boleh rasa-rasa di sini. Tak boleh agak-agak. Mungkin bubuh 7 kot. Tak boleh. Okay. Jadi ada the exactly yang betul. The actual size yang kita perlu. The actual bilangan. Di sinilah matematik. Jadi bila lalu kita akan kira berapa beban yang sepatutnya yang lalu, isi padu kenderaan yang lalu dan sepatutnya yang ditangguh oleh jambatan tadi. Okay. Kalau lah tak cukup dia punya ingredient, tak cukup dia punya formula, mungkin jambatan tadi akan patah. Okay, jambatan tadi akan patah. Roboh dan sebagainya. Dan teknologi terkini sekarang ni, jambatan kita akan buat macam ni dah. Dan melentur ke atas. Apabila beban lalu, dia akan jadi stabil. Dia akan jadi stabil. Kita akan, itulah kejuruteraan. Sebenarnya kejuruteraan matematik dan kejuruteraan ni sangat perlu sangat. Okay. Dan dalam kejuruteraan ni satu ilmu yang misteri. Kita nak tahu, kita nak buat, kita nak bina, kita nak designkan dia. Kita nak reka bentukkan dia. Barulah kita boleh provide satu perkhidmatan yang baik. Satu perkhidmatan yang baik kepada pengguna. Macam ni adalah pengguna. Barulah kita melalui menggunakan perkhidmatan yang terbaik. Kerana betul. Setuju. Okey, Cik Faizal. Saya nak relate sikit dengan kejuruteraan elektrik kan. Contoh saya bagi sikit overview. Mak saya dia upah wiring dengan apa dia panggil wireman wireman yang tak ada pengiktirafan lah, maksudnya orang kampung yang budak-budak yang habis sekolah lepas tu belajar buat wiring. Apa yang berlaku, rumah mak saya pernah hampir terbakar tau, sebab berlakunya lita pintas sebab yang buat wiring tu tak ada pengalaman. Itu boleh huraikan sikit tak kenapa tu berlaku? Kalau dari segi elektrik ataupun apa-apa kejuruteraan, memang dia punya pengiraan ni amat penting lah. Bagi contoh macam
Puan Syikin tanya berkenaan dengan wiring tadi, makna mungkin dia punya tu beban dia tu tak sama. Maksudnya lebihan beban ataupun dipanggil istilah overload lah. Overload. Dan kemungkinan dia punya kabel yang digunakan tu main takat muak je lah. Dia punya saiz kabel tu sepatutnya main rasa-rasa agak-agak. Mana dia tak ada pengiraan tu. Tak ada dia tak guna pengiraan dia berapa agak-agak sepatutnya dia nak pakai tu. Berapa sepatutnya nak pakai. Main bahan rambang orang Terengganu kata. Main bedah ya. Betul lah. Wayar tebal mana gitu Dia ada pengiraan dia. Faktor ruang pun ada dalam elektrikal, dia ada faktor ruang. Sebab apa? Sebab faktor kelembapan dia ada faktor kelembapan. Dia ada banyak faktor lah. Sama juga dengan kejuruteraan lain lah. Mekanika ke awam ke, dia ada faktor dia tu. Lepas tu kan biasa dia orang faktor macam keselamatan dia. Nak sambung wiring tu dia main ambil je kat mana-mana apa panggil punca kan, bukan daripada punca yang biasa. So that's why kita kata maths penting lah. Sebab calculation in between tenaga yang diberikan ataupun voltan yang ada dengan beban tu mesti orang kata bersesuaian untuk menampung beban. Kan barang-barang elektrik sekarang pun dia ada beban-beban dia. Saya rasa dua contoh yang cukup menarik. Satu lagi. Boleh Cik Syed. Dalam matematik contoh. Matematik ni orang takut. Contohnya teorem. Bunyi je teorem Pythagoras. Sudah takut. C kuasa 2 sama A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Orang tengok kuasa 2 tu orang dah cuak dah. Dah cuak dah. Lepas tu A sama dengan punca square root A B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Sebenarnya benda tu sikit sangat pengiraan dia. Untuk segitiga, contoh segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak. Yang ini adalah standing C. Ni kuasa 2. Ini kuasa 2, kuasa 2. Kalau jadi boleh punca, tengok contoh tu bumbung rumah lah. Bumbung rumah. Ini je pengiraan dia sebenarnya. Tapi apabila dinamakan sebagai matematik dan dinamakan sebagai formula dan dinamakan sebagai teorem, jadi rasa takut kita tu menebal sangat. Betul. Itulah menebal sangat matematik. Lepas tu ada lagi history di sekolah pun cikgu kata, tak usah ambil lah MX susah. Payah. MX payah. Tak usah ambil lah MX susah. Betul. Di sinilah sebenarnya kelemahan-kelemahan yang perlu kita baiki lah. Yang perlu kita baiki untuk masa hadapan kita. Ya, betul. Okey. Since kita dah tahu dah banyak kepentingan maths dalam kejuruteraan kan. Tapi kita tak boleh nak lari daripada berjumpa dengan para pelajar ni kan. Dia akan cakap takut sangat dengan maths. Saya pernah tanya masuk kelas je, first class saya akan tanya, boleh tak angkat tangan dalam satu kelas ni berapa ramai tak suka maths? Saya direct. Jangan takut, saya kata. Tak, angkat je. Jujur kan. Lepas tu diorang akan angkat tangan. Mostly satu kelas tu akan angkat tangan. So bila saya tanya, puan, saya daripada sekolah rendah tak suka maths. Saya daripada tadika tak suka maths. Kan? Dia jujur je cakap kan. Lepas tu saya kata, kenapa? Tak tahulah kenapa. Diorang memang tak suka maths. Tambah-tambah jumpa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Macam tu kan. So kita ni kan macam mula-mula nak pecahkan dia punya mindset kan, bukan senang lah. So apa pandangan Cik Faizal dan juga Syed, Faizal dengan Syed, apa pandangan you all, macam mana kita nak bagi diorang seronok math? Sebab kita nak terapkan math dalam kejuruteraan ni, tapi macam mana nak create bagi diorang ni rasa enjoy math? Mungkin boleh kita kongsi sama-sama hari ni kan. Tak ramai orang kupas topik ni tau. Betul. Okey, silakan. Faizal dulu lah. Saya dulu. Boleh. Nampak idea bercambah dah. Nampak nak pergi. Nampak nak berabi. Okey, jadi dia simple saja. Kalau kita nak bagi pelajar-pelajar kita tu senang minat, untuk kita ataupun minat untuk menarik pelajar. Dia simple saja. Kita kena relate kan. Kita punya matematik tu kita bagi contoh-contoh yang simple dan relatekan dengan kejuruteraan yang dia ambil. Dan kehidupan lah. Contohnya kalau macam Cik Syed sendiri tadi, dia bidang awam. Jadi macam mana nak buat jambatan, dia relatekan sekali lah untuk matematik kejuruteraan lah. Jadi kita benda tu nampak benda apa keperluan pelajar tu belajar, bila nak guna dan bagaimana kita nak mengira lah, nak kupas benda tu nak guna. Okey, betul tak? Betul. Tambah sikit lagi. Okey, moderator. Memang tidak kita nafikanlah moderator. Fajar. Matematik ni memerlukan
masuk bidang kejuruteraan memerlukan matematik yang strong lah. Okay, matematik yang strong. Memang kita akui lah benda tu. Tapi untuk tambah minat pelajar tadi, tambah minat pelajar kejuruteraan, saya bagi contoh yang simple saja. Macam X dengan Y. X tu dalam masyarakat Kelantan, X dan Y ni sebagai mugo. Makan gapo makan kau mugo. Makan mugo. Jadi pemboleh ubah. Kalau kita guna ayat pemboleh ubah, lagilah dia pun tak faham. Pemboleh ubah. Sebenarnya X dan Y adalah pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Dalam bahasa Kelantan, Kelantan mugo. Makan mugo benda. Mungkin benda tu sama ada musai ke, tikus ke, ular ke, makan anak ayam dimakan oleh X. X tu adalah pemboleh ubah. Dan pemboleh ubah adalah mugo. Dan mugo tu siapa? Apa contoh? Tadi Y pun mugo. Tapi mugo yang berlainan. Mugo yang berlainan. Tadi X tu contohnya untuk binatang. Y ni untuk tumbuh-tumbuhan. Y tu untuk tumbuh-tumbuhan. Tadi banyak lagi perkara yang dianalisis dalam matematik, diistilahkan matematik. Diistilahkan di dalam matematik. Sebenarnya penggunaan biasa ya. Tapi dimatematikkan sebenarnya. Diformulakan. Lagu tu. Satu lagi kan, selalu dia orang cakap lecturer Mat garang, cikgu Mat garang. So mungkin jugalah kita yang mengajar Mat ni, cikgu di luar sana pun mungkin kena kurangkan sikitlah kegarangan tersebut ke untuk bagi pelajar-pelajar dan dekat sekolah lagi minat. Sebab sekarang ni yang nak masuk ke politeknik kita wajib mesti kredit Mat untuk masuk bidang kejuruteraan lah. Jadinya kita kena make it fun Mat ni daripada sekolah lagi kan. So bila masuk kat kita tu yang dah kredit, tak apa, kita boleh polish insya-Allah di peringkat kita. Cuma di sekolah tu kita rasa mungkin kena pelbagaikanlah aktiviti ataupun program yang menarik minat para pelajar untuk seronok dengan Mat tadi. Sebab kita point sekarang ni nak diorang enjoy Mat sebab Mat penting dalam kejuruteraan kan. Okey, banyak dah tu kita kupas hari ni. Banyak dah kan. Okey, jadinya kita dah mungkin tak lama dah untuk kita teruskan. Jadi kita nak minta kesimpulan sikit lah. Kesimpulan daripada topik hari ni kan. Kepentingan matematik dalam kejuruteraan. Mungkin kita mulakan dulu dengan saya atau Faisal. Mana-mana? Boleh. Jadi last kali, apa yang susah ni sebenarnya last kali akan jadi senang. Apa yang kita lalu susah. Tapi insya-Allah benda tu akan jadi senang. Belajar susah, kerja mudah. Belajar susah, kerja insya-Allah mudah. Betul. Kalaulah kita nak mudah sekarang, Allah. Kita nak mudah sekarang, kita akan susah kemudian. Susah dahulu, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pun kena dengan izin Allah, insya-Allah. Okey, saya tambah sikit je lah. Banyak pun tak apa. Banyak ada masa dia. Okey, jadi simple saja. Matematik ni maknanya masuk. Jadi adik-adik pelajar tu masuk je sini. Jadi kita ni aja yang akan ajar matematik insya-Allah kita daripada PKB lah. Dan kita akan polish Jadi macam yang kami tadilah bagi tahu saya dan Cik Said ni adalah baru 2 orang kita ada kepakaran ramai lagi jadi kita akan polish. Jadi insya-Allah anda akan jadi jurutera yang hebat lah apabila keluar nanti daripada politeknik, especially politeknik Kota Baru lah. Okay, insya-Allah tu sajalah. Saya nak tambah mungkin moderator kita ada nak tambah apa-apa lagi. Moderator jangan bagi bercakap banyak 3 hari tak habis ni. Okay, so kita dah pun menghapiri pengakhir rancangan kita bersama PKB Edukas, Kawal Kecil dan Mendengar. Jadinya itulah dia kesimpulan yang boleh kita katakan bahawasanya pupuklah rasa sayang ataupun seronok dengan matematik ni sebab matematik ni penting dalam kehidupan. Even kita nak guna duit kan dalam perbelanjaan seharian, membeli belah sebagainya pun perlukan matematik. Kan? Kalau tak salah kira nanti kita pun tak tahu bajet kita nak keluarkan berapa. Jadi itu sajalah daripada kami.
saya rasa tak itu yang kita mampu buat hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi Syed dan Faizal. Boleh, jangan serik, saya jemput sekali lagi. Manalah tahu kan. Atas tajuk lain pula lah. Tajuk. Of course. Boleh insyaAllah. Okay. So sejuta penghargaan. Saya mewakili seluruh tim PKB Edukas mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syed dan juga Faizal kerana sudi hadir memeriahkan kita punya program Kawin Kecek Demo Dengar hari ini. Okay, tagline kita Kawin Kecek Demo Dengar. So ramai-ramai audiens di luar sana boleh follow kita punya Facebook dan sebagainya, dan keep share lah kita punya video hari ni. Dan last but not least, jom masuk PKB. Jom masuk ramai-ramai Politeknik Kota Baru kan. Jumpa kita orang lecturer matematik sains di Politeknik Kota Baru. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Okay.